Alright, sekarang kita percubaan kamera. Kita cuba buat video dengan dia punya suara sekali. Kita nak tengok macam mana kualiti dia, kamera road view ni. Sambil tu nak bagi tahu kereta ni nak jual wajah CPS manual tahun 2010 kot. Kita tengok sekali kereta ni. Alang-alang nak buat video, kita review kereta ni. Kereta ni cat baru lagi, tak sampai setahun lagi cat dia. Adjustable 4 batang. Adjustable tak tahu brand apa, tak ingat lah. Jauh sikit, nampak tak adjustable. Rim 17 7JJ je. Tayar 215/45. Ini kereta ni tak basuh, tu yang nampak comot sikit lah. Jom kita tengok belah dalam pula. Ini alam ori lagi ya. Dalam pun banyak ori lagi. Banyak benda asal lagi lah, tak banyak berubah sangat. Radio pun radio ori. Radio ni function lah, button ni. Dua-dua button ni dua-dua function. Steering pun ori lagi. Ada armrest di belakang. Tengok kulit bumbung pun okey lah, tak kotor sangat. Sekejap kita tengok belakang pula. Ini kita review ringkas je. Sebenarnya nak test kamera ni je. Ni belakang. Manual lagi. Okey lah, ini je lah kita punya review main-main dia. Kalau ada yang serius boleh BM, boleh komen. Okey, jadi ni nak jual, harga buka 8k, boleh nego lagi. Okey lah, ini je review kamera ni.